Perkara yang paling aku hargai adalah perlindungan daripada hujan. Kita kat Malaysia ni, cuaca memang susah nak jangka. Tengah panas, tiba-tiba hujan turun. Tapi dengan waterproof casing dan rubber ring kalis air di sekeliling holder ni, air hujan memang tak tembus. Skrin telefon kekal kering sepanjang ride. Yang buat aku lagi yakin, skrin masih boleh disentuh walaupun dalam casing. Nak swipe Waze, zoom peta, tukar lagu Spotify atau jawab panggilan penting, semua masih responsif. Bila aku ride agak jauh, aku mula hargai fungsi 360 degree rotation. Skrin boleh dipusing ikut keselesaan sendiri. Nak posisi menegak untuk navigation atau melintang untuk peta yang lebih luas, semuanya boleh dibuat dengan satu putaran ringan. Tak longgar, tak berubah kedudukan walaupun jalan berlubang atau beralun. Bila lalu jalan kampung dan kawasan kurang rata, telefon tetap stabil. Pad anti-slip di bahagian dalam memang bantu kurangkan gegaran. Tak ada rasa phone nak tercabut atau bergoyang berlebihan. Beberapa hari guna, rutin harian aku jadi lebih mudah.